Dan ini ada kaitan dengan Wakil Johor yang kata bahawa kita ni mesti jadi global Malays, must be very competitive Malays. Inilah strategi kita nak mengangkat orang Melayu sebagai global and competitive Malays. Bila kita buat projek MRT, saya nak beritahu tuan-tuan, saya akan lancar fasa pertama bila? Bulan Disember ni insya-Allah. Sebab dasar kita, ini ada kaitan juga. Sebab bila kita sebut, walaupun kita tak package sebagai New Deal for the Malays, kita dah buat sebenarnya. Antaranya dasar carve out. Saya kata bahawa setiap stesen MRT ni mesti tak kurang 50%. Bukan 30% ya. Kita tak main 30%. 50% pekedai-pekedai retailers di MRT station fasa pertama akan terdiri daripada peniaga-peniaga Bumiputera. Dasar carve out kita dulu tak ada dasar carve out, sekarang ni ada. Siapa kata saya tak kuat komitmen untuk orang Melayu Bumiputera? Kita bulan mesyuarat pemerkasaan agenda ekonomi Bumiputera. Saya nak tunjuk nanti, saya kata selain daripada kita lancar kereta api MRT yang baru ni, yang menggambarkan the modern Malaysia, saya nak beri surat ni pada setiap seorang retailer dengan tangan saya sendiri. Saya nak tengok muka-muka ni. Sebab apa? Saya tak nak global Melayu ni berniaga di lorong, tepi-tepi lorong, arkid. Tak ada, kita tak main arkid lagi dah. Kita nak orang Melayu berniaga di tengah-tengah perniagaan moden dan hebat. Inilah orang Melayu akan maju. Akan maju, insya-Allah. Kita ada strategi kita.